Sekarang kita nak gemburkan pula pokok limau kasturi kita. Okey, ni kita dah baja dah. Okey, dah tuan-tuan baja tadi. Sekarang masa untuk kita gemburkan tanah pula. So kalau gemburkan tanah, gunakanlah ni skop ni. Okey, yang jenis macam ni. Sebab apa? Sebab dia jenis tajam, dia terus boleh masuk ke dalam. Lepas tu bila kita gemburkan dia tu, dia ke dalam. Okey, dia tak adalah susah untuk kita nak gemburkan dia. Nampak tak? Sebab tanaman pasu ni memang tanah dia cepat keras lah. Jadi memang kena rajin gemburkan dia. So bila gembur macam ni, pengudaraan tanah pun elok. Jadi pokok pun akan jadi segar. Okey, sudah siap. Ni pun modify sendiri nak bagi panjang. Okey, dah siap. Jadi dah cantik elok macam ni. So kita boleh tengok dia punya dia punya tunas-tunas nampak dah keluar. Nampak tak tunas-tunas dia. Jadi bila tunas-tunas sudah keluar, itu menunjukkan bahawa pokok tu sihat. Maksudnya dia keluar dah tunas, nampak? Tunas-tunas cantik je. Pokok limau kasturi ni memang kena selalu kita kena cantas-cantas supaya dia cepat berbuah. Dia kata cantas, memang lambatlah dia berbuah. Okey, ni dia. Dah naik banyak tunas baru. Cantik elok je. So tanaman pasu je. Tak ada bertanam atas tanah.